Okay, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk video education kali ni, kita tukar lagi. Kita try tengok nak trade guna engulfing. Macam mana nak trade guna engulfing. Ni time frame 5 minit goal. Okay, baik. Macam biasa, nombor satu yang paling penting adalah direction lah. You have to define direction, define structure dulu. So, dekat sini macam hari tu, lagi kita ambil setup yang lain. Kita tengok yang lain. Contoh untuk buy kan. Setup buy macam ni. Setup buy. You nampak direction ni sangat-sangat jelas dia nak buy. Ke sini dia naik, dia turun, naik, turun sideways dan naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Cerita dia jelas lah, you nampak dia buat uptrend. Dia buat uptrend. Let's say ni pada sini dah pecah-pecah resistance 2 kali macam biasa. Saya cakap Aku cakap resistance kena pecah 2 kali baru kita confident dia nak buat nak tukar trend. So sekali, yang ni sebenarnya 2 kali dah. This one pun dah sekali dah dia pecah. Dah kali kedua. Dekat sini baru kita confident dia setup ni nak buy. Kita nak fokus buy. So nak buy guna engulfing macam mana? Cari engulfing kat belah bawah lah. Engulfing buy lah. Aku padam balik this one. Dekat sini kita nak start mula nak cari setup nak buy lah. Dah break 2 resistance, kita start cari buy. Very easy. You cari engulfing buy je kat sini. Sini ada dah engulfing buy. You marking engulfing buy satu. Merah dimakan oleh warna biru. Candle merah dimakan oleh warna biru. Price masuk balik dalam ni. Dia masuk balik dekat mana? Dia masuk balik dekat sini Dia masuk balik dekat sini. So dekat sini apa yang kena buat adalah you tunggu dia bila price dah masuk balik, you tunggu dia break resistance je. Tunggu break resistance. This one is you punya warna merah ni engulfing bio dan ni resistance dia. That one is resistance, dia berjaya break. So bila dah break resistance ni kita nak tunggu pullback sebenarnya buat engulfing lagi. Dia tak buat engulfing. Dekat sini dia buat engulfing dan dia price terus naik lah. So terlepas tau setup ni sebenarnya terlepas. Kena tengok lagi engulfing buy yang lain. Kena cari engulfing buy yang lain. Ni engulfing buy pun tak pullback. Ni ada yang pullback. Ni engulfing buy. Cantik. Ni ada entry ni. Asal entry buy dia kat sini. Okay. Bila dia buat engulfing buy, kita tunggu resistance. Resistance tu dia pecahkan dulu. Tunggu resistance dia pecah. Alright. So bila resistance ni pecah, actually you boleh entry. Dekat mana entry? Dia pullback balik kat resistance, terus entry buy kat situ. Jaga risk sikit. Yang first entry ni jaga risk sikit, takut dia tak cantik. Macam ni dia tak pullback langsung, nampak shadow dia kat situ. Sikit lagi tak pullback. So I cakap terlepas tadi. Tapi kat sini ada 2 entry dapat sebab dia pullback dekat engulfing, dekat resistance ni dia pullback. Dia pullback pun dekat engulfing juga tau. This one pun ada engulfing, nampak engulfing. Ni pun engulfing juga. Ni tadi resistance ni kat sini. Resistance dia tadi mana satu, which one? That one. Ni resistance dia tadi. Dekat resistance dia juga ada engulfing. You dah entry dah first. Dia boleh entry buy first. Yang ni high risk sikit, jaga lot size. Yang paling best adalah bila dia dah break resistance this one. Yang paling best resistance ni bila dia mampu break, dia pull back balik betul-betul dekat engulfing tadi. This one punya engulfing, pull back sini. That was the best one lah. Ikut yang by following the direction lah. Trend tengah naik ni, yang dah follow direction naik. That one best nanti buy. Very easy punya price action. Dan dia keep repeating tau benda ni. Keep repeating. You tengok sampai atas ni, dia break resistance lagi. This one dia break lagi another resistance. Alright. So bila break resistance, dia datang balik. Dia pullback. Dia pullback ni ada tak dia bagi engulfing? Dia bagi engulfing ada. Tunggu jangan terus tekan buy. Tunggu dia bagi engulfing buy dulu. Ni ada satu engulfing buy kat sini, doji. Doji ni dia bagi engulfing buy. Alright, engulfing buy ni you tarik, nampak dia dapat sharp lagi. Engulfing buy dan dia buat resistance. Nampak tak? Resistance atas dia break tak? Dia break. Yang dia break ni pullback. Yang pertama sama je tadi. Dia boleh tekan buy dulu sini naik. Yang paling best adalah kali kedua. This one, you entry buy. Keep repeating. Tu dia. Dia keep repeating je. Very easy. Right? Dia repeat. Yang ni pun dia repeat lagi. Dia buat dia repeat lagi. This one resistance. Resistance ni dia pecahkan. And then price datang, dia bagi engulfing tak. Dia datang macam ni, dia pecah dia bagi engulfing, dia bagi engulfing.
Dia bagi engulfing. And then engulfing ni kita nak tunggu apa? Macam tadi engulfing this one nak tunggu apa? Tunggu pecah resistant. This one dia pecah resistant. Dia pecah resistant. Alright, terus tekan buy. Naik and then price datang lagi paling best dekat sini lah UNT. Sikit lagi. Sikit lagi nak ambil. Actually boleh je. Tengok ni pun engulfing juga ni. Ambil lah engulfing dia. Tak ambil juga. Sikit je lagi. Kalau kata aku nak ambil engulfing this one pun tak ambil. Sikit je lagi. Tak ambil. Sikit je lagi. Sikit lagi tu entry je bagi discount dekat dia. Very easy. Sangat-sangat easy. So semoga bermanfaat. Very easy. Semoga bermanfaat.